Mira orang mana sebenarnya ni? Mira bakal orang rumah awak. Mira. Ya. If you only have two option, first, be mine. Second, make me as yours. Which one do you want to choose? Mira akan pilih choice yang ketiga. Choice ketiga tu apa? You make me the only one. Tapi insyaAllah kalau ke depan kita berjaya sama-sama nak Mira. Yang hebat-hebat 3 orang bukan Mira. Mira hebat ni. Hebat buat apa? Mira hebat lah. Mira tak ada buat apa-apa pun dah boleh buat jatuh hati. Boy, sebelah tu siapa boy? Adik boy. Oh ni yang bakal adik ipar Mira ni. Mira selesa ke duduk macam tu? Okey, saya kenapa? Tak sakit belakang? Alah. Lepas tu sayap bidadari Mira macam mana? Ya, menjual dapat duit. Yang ni dapat apa? Dapat syurga.